Anak derhaka ini, nak derhakakan ibu bapa ini, dosanya Tuhan balas di dalam dunia. Dosa yang lain Tuhan balas di akhirat. Ini sebut dalam hadis. Satu dosa yang Tuhan balas segera, derhaka ibu bapa. Sebab itulah kadang-kadang anak kita derhaka kepada kita. Jangan terus kita tengok kejahatan anak, tapi kita hisap diri kita. Mungkin dulu kita ada derhaka kepada orang tua. Kan ini balasan ni. Nampak tak? Kita bila dapat anak yang buat susah ke kita apa semua, kita nak salah anak saja. Mana kita tak salah sikit pun. Nah, lihat sejarah kita. Dapat isteri yang mulut jahat, sebenarnya tu kafarah bagi kita. Mungkin dulu kita ada buat silap dengan orang lain, ada kurang hajar, tidak jaga adab dan sebagainya. Allah tak mau bayar di akhirat, Allah bayar di dalam dunia, dapat bini yang mulut jahat. Faham lagi? Jadi anak derhaka ialah anak yang tidak ikut ibu bapa dalam perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan agama. Nah, tapi kalau perkara yang agama suruh, ibu bapa kata anak derhaka, tak betul. Mak dia kata tak payah pakailah tudung, malulah mak. Mak tak pakai tudung, hang pakai tudung jadi malulah mak. Jangan pakailah. Anak dia pakai juga tudung, hang perempuan. Bila anak dia pakai, mak dia kata hang ni anak derhaka lah, tak mau syurga. Tak betul mak ni.